Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, kalau kita lihat dari segi hari ni, tengok market update hari ni 24 bulan Februari 2026. Okey, kalau kita tengok hibiscus ni pada time frame M15 cantik lah. Kalau kita tengok lah teknik BBMR, ni BBMR lah, kawasan BBMR. Dia retrace sikit, dia naik. Candle dia pun cantik, candle dia cantik untuk hibis. Okay, shading tu opportune lah. BBMR dia, yang ni dia naik, tapi yang ketiga ni dia dah bertukar karakter lah. Cuma kita tengok MHV ni, ni MHV kan, dia naik. Nampak? Adakah time frame besar membenarkan dia naik? Ya, betul. Time frame besar uptrend. Ya. Tengok MIC. Tapi sangkon ni cantik lah. MHB sini dah naik. MIC tengok, MHB kat sini dah ada naik. Sign MHB kat sini, tengok H1 punya ni. MHB juga. Dia re-entry. H4 dia re-entry ni. Untuk sign ni, H4 dia re-entry. Okey, untuk candle tune pula. Candle tune sangkon. Nampak candle tune ni? Ini mostly saya buat semalam lah. Ni candle tune ni, nampak? Lepas tu pump, dia spike kan. Memang kita takkan tahu spike akan berlaku kan, cuma kita boleh buat homework lah. Sign ni pun candle cantik juga. MHB dekat sini. Adakah time frame besar membenarkan kenaikan dia? Ya, betul, sebab uptrend. Ini dia rebound pada low BB ya. 4 hour dia rebound pada mid BB. Selalu kita kena buat 3 time frame kalau sebab BBMA ni dia adalah multi time frame dia rebound pada mid BB, H1 rebound pada low BB, dan pada M15 ada MHV. Makin dalam volume di H1 low BB, di H4 mid BB. ok juga tu. Maksudnya kalau kita nampak setup macam ni lagi, mungkin dia ada kemungkinan untuk naik lah kan. M15 MHV, H1 low BB dan H4 mid BB ya. Middle BB. Ok juga, itu ada satu setup kan. ok, hibiscus kita tengok. Hibiscus. ok, hibiscus ni nampak yang ni ada MHV kat sini. Kau nak ikutkan lah, sebab dia tak boleh nak turun lagi kan. Tu nama dia MHV, tak boleh nak turun lagi MHV. Kita tengok time frame H1, dia berada pada mid BB, rebound pada mid BB. H4 re-entry. Hibis ni boleh kita perhatikan lah. Cut loss kat mana? Cut loss
Okay, kalau dia dah breakout low BB ni, itu adalah satu momentum sell kan, momentum sell. Suncon, MHB, mid BB 4 hour, re-entry untuk 4 hour, and re-entry MHB. Tapi ini dah ada momentum lah pula untuk M50 ni. Kalau ada momentum, ada re-entry. Tapi kalau nak masuk sekarang pun dah tinggi lah. Tunggu dia retrace dulu. Tunggu dia retrace dulu. Retrace dahulu. Okay, hibiscus ni MHB ya. Tengok H1 MHB ni mid BB. Okay, M15 BBMA. Coverage di sini pun ada kemungkinan nak naik ke ni. Ada cut time frame M15. Tak cantik lah. Di sini tak cantik dia sebab dia bersikat-sikat. Tak cantik. Tak cun. Tengok MEN je. Okey, sini nampak ada momentum sell. Kita cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Macam nak naik. Macam dah ada MHB kat situ. Ni macam MHB ni. MHB. Okey, ni MHB. H1 dia rebound pada ni macam setup tadi. Tengok for mid BB tak? Ada pada mid BB tak? Macam tadi MCEMEN ni. Ada kebarangkalian dia akan naik. Kebarangkalian bukannya confirm. Saham tak ada yang confirm. Semua kebarangkalian. Itu kalau kita tak minat terima loss, jangan bersaham lah kan. Kalau kita tak nak terima loss, jangan bersaham. Okey, loss yang kecil lah, bukan loss yang besar, loss yang kecil. MCEMEN ni nampak menarik. MHB ni M15, M15 apa, rebound low BB dekat H1 dan rebound mid BB di H4. Agak menarik ya.